warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita usaha supaya kita dapat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dapat kemuliaan dunia dan juga akhirat. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kejayaan ataupun kemuliaan manusia yang hakiki. Sedang jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa ni satu benda yang kita kena usaha. Sebab kemocok dalam agama ni adalah takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu dalam Al-Quranul Karim, seperti mana Allah Taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila satu kampung ataupun satu desa amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, patu wattaqau dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beriman saja ni tidak ada lagi
janji ya Allah Subhanahu wa taala. Maka iman bercampur dengan takwa. Amanu wattaqau, beriman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala akan buka berkat daripada langit, dan Allah taala akan buka berkat daripada bumi. Maka sedang jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, benda inilah yang kita kena patut tutup dan kita cari. Sebab tujuan yang Allah Subhanahu wa taala hantar kita di atas dunia ni, ini tujuan yang sebenar. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia ni kecuali untuk beribadat, iaitu ya'rifun, supaya mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang sebenar. Dan dalam satu ayat lagi kita rasa malu, ayat yang Allah Taala bagi tahu kepada manusia ni. Allah Taala bagi tahu kata, afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu seka-seka Allah Taala hantar kita mari atas dunia ni sebagai apa panggil permain ni, ataupun senang gurau, ataupun kita suka lah mana perasaan kita suka kita buat lagu tu. Seolah Allah Ta'ala tanya macam tu. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, jangan kamu faham lagu tu, jangan kamu faham macam tu. Sebab wa annakum ilaina la turja'un, bahawa kamu semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita ni, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, kehidupan dunia ni ia ada dua. Satu yang panggil bidayah, permulaan. Ni hidup kita permulaan. Yang kedua ada nihayah, ada kesudahan. Mula kita beranak, itu mula kita. Pahala ni tengah-tengah kita sedang apa panggil. Lepas tu akhir kita, nihayah kita mati. Mati kita habis. Dan mati ni tak boleh takhir, la takhiruna sa'ah, tak boleh takhir walaupun satu saat. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang menafas akan merasai mati. Wajib, mesti kena mati. Tapi Tuhan bagi tahu kata la takhiruna sa'ah, tak boleh takhir walaupun satu saat. Apabila sampai saat masa mati kita. Dan Allah Ta'ala larang pula. Apa Allah Ta'ala larang? Jangan kamu mati jikalau kamu tidak sempurna agama. La tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di atas maksud itulah yang kita dengar khutbah minggu ke minggu, tak tahu beberapa orang dia gila khotib dan sebagainya. Tujuan yang sebenar supaya hati kita dapat takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji ya Allah Taala terhadap orang takut ni banyak. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan buka jalan hak susah jadi mudah. Jadi tidak ada masalah bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mudah beres semua kehidupan dia. Wa yarzuquhu, dan Allah Taala bagi rezeki kepada orang yang takwa kepada Allah Taala min haitsu la yahtasib. Ini janji ya Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita milik benda ni sungguh, dunia kita Allah Taala bagi kesenangan. Allah Taala akan bagi hayatan tayyibah. Kehidupan orang yang takwa kepada Allah iaitu kehidupan hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Allah Ta'ala bagi tahu dalam akhir-akhir surah Yusuf. Allah Ta'ala bagi tahu dalam akhir-akhir surah Yusuf. Allah Ta'ala kata apa? Kisah-kisah yang ada pada kamu. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ada pada kamu kisah-kisah orang dulu sebagai ibrat, pengajaran liulil albab, bagi orang mempunyai akal. Orang ada pemikiran, orang fikir yang waras, orang yang pital pemikiran dia. Tengok kisah yang Allah Ta'ala buat terhadap orang takwa macam mana. Ni janji ya Allah Ta'ala atas dunia ni.
Allah Ta'ala bagi tolong dia dalam kehidupan dunia ni. Rezeki dia mudah dalam kehidupan dunia ni. Kasih sayang semua manusia di atas permukaan dunia ni. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kembali hari akhirat, ini tempat jaza'an bima kanu ya'malun, tempat balasan di hari akhirat. Hingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi 3 golongan di hari akhirat. 3 golongan yang Allah Ta'ala bagi tahu. Pertama sekali, fa amman utiya kitabahu bi yaminih, orang yang terima surat dengan tangan kanan. Orang ni akan suka gembira, kata aku hidup atas dunia, aku rela tak turut hawa nafsu, aku rela tak turut orang ramai, tapi aku rela turut perintah Allah dan sunnah Nabi. Maka walaupun aku nak waktu nak buat ni, tapi aku tekan perasaan nafsuku, maka hari ni aku berjaya dah. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Ini satu golongan. Nasib di hari akhirat ni, sedang jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita jangan ingat kata kita ni Allah Ta'ala tidak adil ataupun Allah Ta'ala azab kita. Nasib di hari akhirat mengikut amalan kita atas dunia. Amalan apa atas kita di dunia, itulah bukti apa kita di hari akhirat. Satu golongan. Dan satu golongan lagi, fa amma man utiya kitabahu bisimali, dengan tangan kiri. Ini nak juga atas dunia yang kita buat. Kita tak padu mana dengan agama, kita tak pendoli sangat dengan agama, kita rasa dunia kehidupan kita tu rasa hebat. Maka hari akhirat akan timur nasib surat belah lek kiri lah kita. Dan satu lagi, na'udzubillah min zalik, iaitu fa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, iaitu belah dada ambil dalil belakang. Kitab catat dia, maka hak ni akan kekal dalam neraka selama-lama. Sedang jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini patut kita ansaf, ini patut kita kesedaran. Agama tak lari nah, agama tak lari pangkat, agama tak lari cari harta, agama tak lari apa saja. Tapi agama nak apa yang kamu milik, apa yang kamu ada, kamu jaga agama dalam kehidupan. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi barakat. Kita ada pangkat, agama tak depan. Kita ada harta, agama tak depan. Kita sebagai suami demo, agama tak depan. Kita sebagai ayah demo, agama tak depan. Kita sebagai pemimpin demo, agama tak depan. Dunia Allah bagi kemuliaan, akhirat Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Ini janji ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang jemaah yang dihormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akhir yang kata saya yang pendek pada hari ini, nak minta satu lagi sebagai peringatan. Orang beriman ni ia tubik 2 wajah, 2 keadaan. Satu ia panggil beriman serta takwa ni, ia tubik 2 wajah. Satu ia panggil batinnya, dalam hati dia. Yang kedua zahiriyah, luar dia. Dalam hati dia ingat molek, orang beriman serta takwa kepada Allah, ia mengintai, ia perhati sokmo. Dan dia halusi sokmo. Dan dia selidiki sokmo. Apa hak dia buat dengan dia, dengan orang keliling dia, adakah benda tu betul dengan perintah Allah ataupun tidak. Ini sifat orang beriman. Satu contoh, Saidina Umar radhiyallahu anhu pergi jumpa dengan tak ayah tua dah. Saidina Umar ni Amir Mukminin lepas pada Abu Bakar. Pemimpin dia ni hebat, boleh kawal 3 suku dunia. Tapi sifat pemimpin ni, sifat pemimpin tawaduk dia tu. Kata ayah, ya wis halal lebih kurang ayah. Kata ayah hurai sikit sifat takwa, lah mana orang ada takwa dalam hati. Maka ayah ni kata hak sesuainya huraiya orang takwa yang ada dalam hati pemimpin Umar lah. Saidina Umar lah, hamba ni orang biasa. Maka apa ni jawab pe Umar ni boleh buat kita pengajaran. Umar kata ayah, hamba pemimpin sungguh, hamba ni terhawilah bijak pandai sikit sebanyak, tapi mata hamba nampak depan je, belakang hamba tak nampak. Ini sifat tawaduk pemimpin. Hamba nampak depan tapi belakang hamba tak nampak, kena orang tengok kata apa ada di belakang hamba. Maka apabila Umar jawab pe lagu tu, maka ayah ni pun hurai. Kata
Ya Amir Mukminin, Amir Mukminin biasa jalan dak di jalan tu penuh dengan duri-duri. Biasa jalan tak? Ya tak biasa. Patu hal keadaan tak pakai kasut. Tak pakai selipar. Biasa jalan tak? Biasa. Bara hurai sikit. Royak penjelasan jalan di tengah jalan penuh dengan duri, tak pakai selipar, tak pakai kasut. Maka Umar pun duk royak atas lakas jakah, tak rasa barulah jakah yang kedua, barulah jakah yang tiga, kau anyu, kau kotak kan. Baru lakas yang kedua, yang ketiga, hingga lepas pada duri itu. Maka tak payah ni menangis. Tak payah ni. Tak payah Saidina Umar tanya kata sifat takwa yang ada dalam hati orang lah mana. Ayah ni menangis. Ayah ni kata, maka Umar tanya, ayah, kena menangis? Kata menangis ke masa Saidina Umar duk royak cerita duk jalan lekada jalan penuh dengan duri, tak pakai selipar, tak pakai kasut. Menangis buat apa? Itulah sifat orang takwa kepada Allah. Ya nak buat apa, ya tengok betul tak dengan perintah Tuhan. Ya nak buat apa, betul tak dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajar. Hari ni amal yang khutbah dan saudara dengan khutbah, bara kita tepuk dada. Apa tengok dak apa benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Ini jawapan orang Islam. Ini orang panggil panduan kita. Ini tempat aidan kita. Ini tempat kita orang panggil hifzi kita sungguh. Para nabi dan sahabat ini sebagai contoh kita. Sedang jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai zahir, sebagai batinnya. Patu zahirnya adalah kasih sayang. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kasih sayang. Kita tak ada kena hurailah kasih sayang di hari ini. Maka inilah hakikat orang Islam. Dan ni juga hakikat orang beriman. Iaitu kasih sayang di antara satu sama lain. Maka apabila dua perkara ni kita memiliki, kita akan menunggu kejayaan kita dunia dan juga akhirat. Sedang jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang ringkas yang disampaikan oleh saya pada hari ini untuk diri saya dapat manfaat dan yang dengar khutbah semua pun dapat manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiun alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat innaka sami'un qarimun mujibul da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة